Seterusnya, mari kita lihat hadiah jualan pot ataupun kadar bonus sponsoring mengikut package yang korang sertai. Sebagai contoh ya, kalau korang package VVIP D0 menaja package yang lebih besar D4, berapa kadar dia? Sebab kadar bonus sponsoring ni dia ikut kepada kita ini menyertai package apa. Kalau package besar, yang paling besar D4 misalnya, kita menaja semua package, maka kita akan dapat 100% full. Sebagai contoh sekarang ini diterangkan di sini ya. Kalau kita U tu package DX10 menaja mereka-mereka yang juga ambil DX10. DX10 ni harganya RM10. Maka kita akan dapat RM1 untuk setiap sponsoring penajaan itu. RM5 lagi itu ialah untung runcit. Sebab harga pin DX10 ni RM10, nanti akan dapat RM5 untung runcit. Dan juga RM1 bonus sponsoring ya. Kalau DX10 menaja DX50, dapat berapa? Dapat RM5, walaupun sepatutnya dapat RM10, tapi oleh kerana kita package DX10 kecil, dapat kecil lah. Begitulah seterusnya. Kalau DX10 menaja package D4 ya, yang sepatutnya dapat RM1,400 pun dapat hanya RM5 je. That's why yang terbaik korang mesti bergabung menyertai Biorich dengan mengambil package D4. Okey, lagi contoh ya. Tengok yang ditandakan bulat tu. Kalau kita package VVIP D1 yang berharga RM520 tu, kita menaja package D0 yang warna merah tu, maka kita akan dapat bonus penuh penajaan sebanyak RM70. Tetapi sebaliknya, kalau kita package D1 menaja package D4, sepatutnya kita akan dapat RM1,400, tetapi di sini korang hanya akan dapat RM1,000. Rugi RM400. RM400 itu pergi mana? Dia akan masuk ke dalam kolam pot pairing supaya indeks pairing pada hari berkenaan akan menjadi besar. Sebab di Biorich ini, untuk pot pairing ya, bonus pairing ini akan dibayar setiap hari. Kalau orang yang menaja, dia akan dapat real time dan dapat nilai pot pairingnya penuh. Kalau RM30, satu pot tu dia akan dapat RM30 lah. Manakala upline itu, dia akan dapat pot pairingnya setelah lebih 12 tengah malam. Barulah akan dikira berapa akan dapat. Maksudnya orang yang buat kerja, dia pasti akan dapat 100% penuh. Dia tak kena indeks. Tetapi upline yang tak buat kerja tu, okey, dia akan dapat gratis atau free je. Dia punya pairing itu, dia akan dikira 12 tengah malam dan dikenakan indeks berapa pada hari berkenaan. Contoh kalau indeksnya 0.5, maksudnya dapat separuh lah. Daripada 30 tu dia akan dapat RM15. So ini contoh ya, kadar sponsoring yang ditetapkan oleh Biorich. Okey, kita lihat pula di sebelah kanan tu ya. Di sebelah kanan tu ada ditulis kat situ pin berulang. Okey, korang juga boleh menggunakan kelebihan pin berulang. Pin berulang ini kita boleh gunakan untuk akumulasi, upgrade package kita. Contohnya kita package D0. Apabila kita membeli pin D01 lagi, kita masukkan key in ke ID yang D0 itu tadi, dia automatik akan upgrade menjadi D1. Dan kalau kita package D1, kita beli pin 1, 2, 3, 4, 5, setiap hari kita beli D0 sampai 18 kali. 18 campur dengan D0 19, tambah lagi 1 pin D0 jadi 20. Bila cukup 20 pin tu tadi, kita akan menjadi automatik
package D4. Okey, sebagai contoh kat situ setiap pertambahan pin D0 itu, di mana kita title D0, okey, kita akan hanya dibayar 40%. Contoh macam inilah katalah kita package D0, lepas tu kita tambah 1, kita akan dapat penuh lah RM70. Okey, lepas tu kita akan menjadi package D1. Setelah kita menjadi package D1, kita beli satu hari satu pin. Nanti kalau cukup 12 pin, dia akan menjadi package D3 kan. Okey. Tetapi sebelum kita mencapai tahap package D3 itu, kita hanya dapat bonus sponsoring itu 50% saja. Pin berulang tu kita akan dapat 50% saja selagi kita belum mendapat title D3. Kalau kita dah menjadi D3, penambahan pin itu bonus sponsoringnya akan mendapat 75%. Maksudnya kalau D1 tambah pin untuk menjadi D3 ni, kita akan dapat 50%. Daripada RM70 kita akan dapat RM35 sahaja. Sebabnya apa? Sebab penajanya tadi, upline-nya itu baru package D1. Okey, setelah kita menjadi package D3, kita tambah lagi satu pin D0. Penambahan itu kita akan dapat 75% daripada RM70. Jadi kalau kita darabkan RM70 bonus sponsoring itu darab 75%, kita akan dapat bonus sponsoringnya ialah RM52.50. Apabila kita D3, kita tambah pin tu tadi, dia tak dapat penuh. Kenapa dibuat begitu? Ini untuk mengelakkan manipulasi. Kalau tidak nanti ramai yang bermain strateginya ialah dia ni ID yang atas package D0. Lepas tu dia akan upgrade yang ID yang bawah. Dia beli banyak-banyak D0 sampailah D4. Jadi setiap kali dia beli D0 itu, kalau kita bagi RM70, maksudnya orang D0 menaja akumulasi sebanyak 20 pin tu tadi, dia akan dapat bonus penuh pula 1,400. Jadi tidak adil, akan berlaku manipulasi bermain plan. Upline akan rugi. That's why peratus pin berulang ini didesain untuk mengelakkan penyalahgunaan kemudahan pin berulang yang disediakan oleh BioRich. Jadi dengan cara begini, dia akan menjadi adil lah untuk semua. Tetapi sebaliknya, kalau kita package D4, kita ID yang paling atas memang dah package D4, itu tidak ada masalah Kita tambah yang bawah tu satu D0 itu, sehinggalah dia menjadi D4 20 pin. Itu semua kita akan dapat RM70. Jadi jumlahnya penuhlah 1,400. Okey, dengan cara begini dia akan memberi motivasi kepada semua orang. ID yang teratas sekali mestilah di-upgrade terlebih dahulu kepada D4 supaya korang tidak mengalami kerugian, dipotong dia punya bonus sponsoring. Dan dengan cara begini korang akan mendapat keadilan. Teman-teman downline kita itu tidak boleh memanipulasi plan untuk kepentingan mereka dan tidak merugikan upline. Jadi apa yang sudah didesain ini sebenarnya sudah difikirkan oleh pihak pengurusan BioRich untuk apa? Untuk keadilan kepada semua usahawan-usahawan mitra-mitra di BioRich ini. Jadi dengan adanya bonus sponsoring yang besar ini dan boleh ditop up, diakumulasi, hanya bayar perbezaan saja, tak payah beli full package. Ini adalah satu berita besar, kegembiraan besar untuk memberi semua orang peluang yang lebih mudah, lebih simple untuk membina kejayaan financial freedom di BioRich.